Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Saya Muhammad Syahimi bin Abdul Aziz sekali lagi mengendalikan rancangan khas kelolaan Perkim Cawangan Datuk Keramat yang dinamakan Jom Login. Hari ini special sikit. Ada dua orang tetamu kita untuk kita berkenalan bersua muka. Mana satu yang baru? Ni ya? Okay. Sebagai sahabat saya, saudara Charles ni tolong terjemah lah kan. Terjemah dan kita jumpa kawan kita. InsyaAllah dia hari ini kita akan temu bual dan katanya ada sesuatu yang istimewa lah yang akan beliau nyatakan hasrat kepada kita. So, ini realiti yang berlaku. Bukan lakonan, bukan prop, tapi ini adalah satu-satu benda yang betul, insya-Allah. Jadi Uncle Uncle, boleh Uncle kenalkan nama sikit? Nama saya Kumara Guru. Kumara Guru. Panggil nama Umar Islam. Nak mau nama Islam. Belum Islam lagi kan? Belum Islam. Tapi mau masuk Islam. Masuk Islam. Terus dah cakap dah awal-awal dia cakap mau masuk Islam, alhamdulillah. Mau panggil nama Umar. Umar. Okey. Uncle asal mana? Saya asal orang Pening. 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 Macam mana mau sampai datang KL? Bukan, saya dulu ada Melaka. Ada bini anak semua dah sudah kahwin. Okey. Lepas dia orang kasih halau saya rumah. Kenapa kasih halau? Dia orang tak suka lah. Macam kita ambil jari, tak boleh pergi kerja kan. Kenapa kaki? Kaki kencing manis. Kencing manis. Tiga jari ambil. Sudah potong? Sudah potong 3 jari. Itu pasal kasih halau rumah. Saya pun tak mau peduli juga. Habis mari saya jumpa kawan satu. Kawan panggil mari sini. Dia nama Malik. Okey. Uncle sebelum ni kerja apa? Uncle ke abang? Panggil abang lah Abang sebelum ni kerja apa? Kedai makan restoran. Kedai sendiri? Kerja. Sendiri punya? Bukan sendiri, kerja lah. Kerja. Waiter ke, mie goreng bikin ke. Masak? Ya, masak semua, pandai semua. Chef lah? Teh tarik, macam ni. Ni teh boleh buat lah? Boleh. Okey. Okey. So, berhenti kerja bila? Last kerja? Sudah dekat 1 bulan. 1 bulan? Ini operation sudah 1 bulan. Berhenti sebab operation lah? Atau tak boleh kerja lah? Yalah, sebab jari ni kurang stability dah. Kurang stabil. So, selepas kerja tu, habis kerja mana 1 bulan, sampai sekarang abang buat apa? Apa yang abang buat? Saya tak ada kerja apa-apa. Saya tinggal Putrajaya juga. Putrajaya di mana? Sebelum Hotel? Ni tinggal Masjid India. Masjid India. Kawan separuh bayar, saya separuh sewa rumah ambil. Sewa bilik? Sewa bilik. Okay. 450. Okay. Habis kawan pun sudah pergi kerja, tak boleh pergi kerja, kita pun duit sudah habis. Okay. Lepas saya tinggal Putrajaya. Putrajaya di mana? Putrajaya dekat bus stop punya bawah. Habis tepi jalan tu lah? Yalah, jalan-jalan lah, macam itulah, tepi jalan lah. Makan macam mana? Makan cuma kasih NGO. Kadang-kadang kasih NGO makan. Nanti lepas saya punya kawan lama kan, itu dia nama Malik. Dia bawa mari sini. Dan tadi abang kata mau masuk Islam? Ya. Apa sebab mau masuk Islam? Itu macam saya percaya. Suka. Lagi satu dia itu saya punya kawan kan, saya sudah bagi tahu itu hari, saya mau masuk Islam. Dia pun cakap mau masuk Islam juga. Lepas dia cakap, Allah mari saya punya macam dia mari wimpi lah. Dalam hati wimpi. Kenapa dia mau masuk Islam, you kenapa macam buat tak tahu je. Kenapa you tak mau tolong? Dia mari cakap dia punya dekat wimpi lah. Itu pukul 8 pagi. Itu Malik ke? Ya, Malik. Malik. Betul. Malik. Nanti dia mari cerita saya punya dekat macam ini. Saya mari bawalah sini. Sinilah. Macam inilah. Tu yang akan datang sini. Dia cakap kalau saya tak bikin tolong nanti mau salah Allah kan. Dia bagi tahu macam itu. Dia bawa mari. Abang ada isteri, anak berapa orang? Anak 2 orang. Semua bukan Islam lah?
Bukan. Bukan Islam Dia lah. orang Hindu. Tapi mereka tahu tak abang nak masuk Islam? Tak tahu. Tak Satu tahu. orang pun tak tahu. Tak ada, Cara tak ada kontak apa masalah pun. lah. Tak ada. Cara kontak. Sebab abang pun sudah halau keluar. Anak perempuan 16 umur, anak lelaki 17 umur. Okey, abang tahu kan bila masuk Islam, kita tak boleh paksa orang masuk Islam. Mesti dengan kerelaan hati. Ya, betul-betul. Kan? Dan kita mau masuk Islam bukan sebab mau makan. Ya. Kita mau cari siapa yang beri makan. Yang cipta makanan tu. Bukan sebab mau makan, bukan sebab mau duit. Siapa yang bagi kita duit? Bukan orang bagi duit, tapi yang bagi hati pada orang untuk bagi duit. Allah. Allah, betul. Kita mesti mau kenal Allah lah. Allah mau ingat. Mau ingat. Kalau yang bagi sakit sihat Allah. Ya, Allah juga. Allah. Okey, jadi itu paling penting. Ya. Sebab Allah yang bagi kita sihat, Allah bagi kita sakit. Yang sakit ini itu juga sebagai kita kata ada kebaikan dia. Ada kebaikan. Kalau abang tak sakit, abang tak kenal Islam. Ya. Betul kan? Ya, betul. Jadi okey. So abang mau masuk Islam. Mau masuk Islam. Okey. Jadi saya kena cerita bahawa tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Tetapi bila kita sudah masuk Islam, kita mesti yakin mana Islam. Ya, ikut. Tak boleh ada U-turn. Tak boleh lain-lain benda semua tak boleh. Kita tak boleh ada dua agama. Tak boleh ada dua Tuhan. Betul. Okey. Tujuan kita masuk Islam Allah satu saja. Allah. Satu. Allah Tuhan yang satu. Kita mau cari dia. Mau terima kasih pada dia. Ya. Okey. So Charles ada apa-apa nak cakap dengan uncle, abang ni? Just nak tambah cerita sikit Ustaz. Dia juga terlalu stres masa dia dah dihalau daripada keluarga dia. Anak dia boleh angkat share sikit? Boleh. Minta izin je lah. Anak dia kena masuk penjara. Anak dia lelaki tu suluk 17 tahun. Lepas tu mak dia tak nak jaga dia. Lepas tu dia keluar daripada rumah tu, anak dia macam family dia tak nak jaga dia. Lepas tu anak perempuan pula lari daripada rumah. Masa tu dia uncle ni betul-betul dah sedih sangat. Dia tak ada harapan masa tu. Masa tu lah brother Malik jumpa dia dekat Pulau Raya tu. Lepas tu brother Malik pula call saya. Lepas tu cakap dia, uncle jom datang hari ni. Itulah uncle datang hari ni. Alhamdulillah lah. Okey. Jadi ingat cerita tu semua tu Allah yang susun. Ya, betul. Allah datangkan Malik. Tiba-tiba datang Malik. Yalah. Kan? Malik jumpa Charles, jumpa saya. Ini semua adalah aturan, mana takdir yang Allah telah tentukan kepada kita. So terima kasih pada Allah. Akhirnya hari ni abang akan memeluk agama Islam. So ready dah? Ready. Okey Ready. Kalau kita senang mau masuk Islam senang. Iaitu kita semua kena mengaku bahawa tidak ada Tuhan kita sembah melainkan Allah. Kita kena sebut dengan lidah kita dengan bahasa Arab. Nanti saya akan ajar. Kemudian nanti saya terjemah bahawa kita tidak sembah Tuhan yang lain melainkan Allah. Allah saja. Selepas ni Tuhan yang lain bukan Tuhan. Selain daripada Allah itu bukan Tuhan. Hanya Allah saja. Kita minta tolong pada dia, kita berharap pada dia, kita percaya pada dia. Yang lain jangan tak boleh percaya. Okey? Apa juga tangkal, azimat ataupun apa-apa kuasa magic tak ada kuasa Allah. Yang kedua mesti mengaku bahawa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nabi Muhammad ni ada orang yang Allah hantar untuk ajar kita Islam. So kita mesti mengaku bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Maksudnya kita follow Nabi Muhammad. Walaupun kita tak nampak dia sebab dia meninggal dunia. Sudah meninggal dunia, tetapi ajaran dia mesti ajaran kita dia mau ikut. Apa ajaran dia? Islam lah. Islam tu sendiri. Jadi Islam ada 5 perkara yang mesti kita buat panggil rukun Islam. Pertama tadi mengucap syahadah. Semua orang Islam mesti mengucapkan 5 syahadah. Yang kedua sembahyang. Mengucapkan 5 kali satu hari. Jadi abang ada sedikit condition lain. Sembahyang cara nak mau sembahyang kena ambil sembahyang dulu. Lepas tu abang sembahyang ada orang sihat, ada orang sakit. Jadi abang sembahyang mungkin cara sakit. Duduk kan. Tak perlu berdiri. Itu nanti belajar tak apa. Slow. Sembahyang 5 waktu. Yang ketiga puasa di bulan Ramadan. Ya, puasa Ramadan. Tahun depan lah. Sudah habis. Kita sudah habis raya. Kemudian yang keempat bagi orang kerja zakat. Bayar zakat. Zakat. Macam abang tak perlu bayar zakat. Terima zakat. Abang asnaf. Lepas ni jadi asnaf lah. Jadi mu'alaf. Okay. Yang kelima adalah haji. Pergi Mekah. Sekarang ni orang pergi Mekah. Buat haji. Tapi itu bagi orang yang mampu. Orang yang ada
turn dia yang sihat. Macam abang kena jalan sendiri tak boleh, mungkin ada excuse lah. Excuse. So faham Faham. 5 perkara itu. Okey, saya sikit lagi tambah. Sebab abang nak masuk Islam. Tadi saya cerita tentang rukun iman. Islam ni tertegak pada kepercayaan. Percaya. Percaya. Mesti percaya walaupun tidak nampak. Ada 6 perkara. Dia panggil rukun iman. Rukun iman. Ada 6. Pertama, percaya pada Allah. Allah mesti percaya pada Allah. Yang kedua, mesti percaya pada malaikat, angel. Angel dalam Tamil pakai apa? Malaikat நீங்க பார்க்க முடியாது. மலைக்க பார்க்க முடியாது. ஆமா. ஆனா தெய்வம் மாதிரி, ஆனா தெய்வம் இல்ல. Okey. Yang ketiga, percaya kepada kitab-kitab suci. Banyak kitab suci, ada 3, ada 4, tapi yang 3 sudah kita tak nampak dah. Satu saja ada, Al-Quran. Al-Quran. Percaya pada Quran, maksudnya kita kena percaya semua cerita dalam Quran. Apa yang suruhan semua dalam Quran tu kita kena ikut. So nanti kena belajar lah. Sikit-sikit lah, sikit-sikit. Yang keempat, percaya pada rasul-rasul, nabi-nabi. Tadi Nabi Muhammad kan? Itu last. Ada first Nabi Adam. Ada 25 orang. Mesti kita percaya. Mesti percaya. Tetapi yang kita percaya dan follow Nabi Muhammad. Okay? Yang kelima, percaya kepada kiamat. Kiamat ni apa? Musnah. Kita semua akan mati. அந்த டைம்ல சொன்னாரு. Kemusnahan alam. Kita akan dibangkitkan kali. Kita ada last tempat, syurga ataupun neraka. So mesti percaya kita semua akan mati. Percaya. Ada alam lain. Kita ada 5 alam. So 2 alam sudah lepas. Kubur, alam roh, kemudian alam dalam perut baby, dan sekarang yang ketiga, yang keempat nanti dalam kubur, yang kelima alam akhirat lah. Alam last kali. Okay. And last kali iaitu percaya pada takdir, qada dan qadar, takdir yang baik dan buruk yang telah ditetapkan oleh Allah. Macam tadi uncle, abang jumpa Malik. Jumpa Malik hari ni, Malik hantar kepada kita. Itu semua takdir. Takdir. Isteri halau abang, takdir. Takdir. Sakit, takdir. Kita perkara lepas semua sudah tadi takdir. Sekarang kita mencipta takdir yang baru. Takdir baru inilah masuk Islam. Dan takdir yang akan datang kita tak tahu lagi. Kita harap takdir yang baik. So faham Faham. Jadi abang boleh terima untuk masuk Islam. Boleh boleh. Okey, jom kita saksikan ramai yang nanti akan menyaksikan untuk abang masuk Islam. Kita buat macam ni. Ni apa tanda dia? Tuhan yang satu, Allah. Tuhan satu Allah. Allah yang satu lah. Okey, ikut saya. Okey, bismillah. Tinggi sikit tangan. Biar nampak. Biar kamera kita nampak. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Okey, sekali lagi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad pesuruh Allah. Okey, alhamdulillah. Sekarang abang sudah menjadi Muslim. Okey. Sudah jadi Muslim. Senang saja. Tapi mesti ingat selalu kalimah tu bagi baca selalu. Baca nanti boleh percaya. Kita mau mati dengan kita sebut itu. Itulah password kita nak masuk syurga nanti. Okey. Baik. Jadi alhamdulillah. Tahniahlah abang. Dan abang tadi nak pilih nama Umar Umar. Okey. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, inilah program kita. Kita datangkan seorang lelaki yang asalnya bukan Islam tapi hari ini kita semua menyaksikan, mendengar, jadi saksi bahawa beliau telah mengucapkan kalimah syahadah. Mohon doa daripada tuan-tuan sekalian supaya kita semua istiqamah dengan Islam, diberikan kefahaman Islam itu supaya kita dapat mendalami lebih banyak dan mengamalkan Islam itu dengan lebih baik dalam diri kita. Dan insya-Allah banyak lagi kisah-kisah daripada saudara baru yang akan kita
telusuri, kita dalami, kita hayati kisah mereka menjadi panduan dan pengajaran hikmah kepada kita semua, insya-Allah. Saya lagi saya ucap tahniah pada abang. Ustaz, dia nak minta tempat tinggal dekat rumah kita punya asrama, Ustaz. Boleh. Ya. Alhamdulillah, kita sangat mengalu-alukan tempat tinggal di asrama Darul Fitrah. Boleh bersama dengan Prakash tadi, dengan yang minggu lepas Prakash dan juga kawan-kawan kita yang lain, insya-Allah. Jadi sekali lagi kita ucapkan tahniah. Wallahu a'lam, tu saja daripada saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.